Okey, ini dah mi sapi yang saya buat. Okey, sarapan untuk saya pagi ni. Okey, kalau nak tahu macam mana saya nak buat, stay tune, mari sahabat. Okey, terus bersama saya sampai habis. Okey, jom. Petang, Madik. Jadi petang ni saya akan merebuskan dulu bahan-bahan untuk saya pakai pagi esok, iaitu saya akan membuat kuotiao celup. Okey. Minta maaf, mohon maaf sebab suara saya ada agak lain sikit sebab batuk kan, mesti batuk ni. Okey. Okey, bahan-bahan seperti inilah. Okey, saya ada tulang sapi, daging lembu, perut dan isi. Saya akan rebus pakai menggunakan periuk tekanan periuk angin, tekanan itulah. Dan saya menggunakan rempah mi celup. Benda ni, rempah ni tak ada dijual di Sarawak lah, Borneo. Saya order ni pun di Shopee. Ini adalah perencah mi celup, Thailand punya. Cuba tengok dekat-dekat, memang tak ada kat Sarawak. Saya order kat Shopee pun benda ni. Ni pencah mi celup. Okey, saya rebus pakai ni. Tu ya bahan. Terus saya akan rebuskan dengan menggunakan periuk angin lah. Okey. Okey, saya cucikan daging ni. Saya campurkan dia sekali lah. Saya tak asingkan. Saya masak sekali ya. Nanti saya asingkan perut dengan isi dia ni lah. Okey. Okey, saya masukkan dekat periuk angin. Air tak kuat. Buat lauk pun boleh. Saya cuma nak ambil stok dia punya kuah lah. Kalau pakai periuk biasa lama, tu saya menggunakan periuk ni lah, periuk angin. Saya masukkan rempah ni ya, rempah mi celup, mi celup siam. Kau tengok ni, memang tak ada dekat Sarawak ni, cari pun tak ada. Wangi dia memang menggoda. Inilah bahan-bahan. Okey. Okey. Kita rebus ya, biarkan dia setengah jam ke apakah cukup. Okey. Selamat pagi sahabat Madik. Hari ini saya ada satu lagi menu yang special, iaitu kuotiao sup sapi ataupun apa panggil kuotiao celup. Bahan-bahan seperti di sinilah. Saya ada kuotiao, toge yang saya telah celup pakai air panas. Ini nanti saya semua benda-benda di depan ni akan dicelup semua dengan air panas. Ada daun sup, bawang goreng, minyak bawang. Ini daging yang saya rebus malam. Saya akan potong dia kecil-kecil begini. Lepas tu saya akan celup balik lah. Okey, saya potong nipis-nipis lah. Lepas tu saya akan celup balik. Sama juga dengan piece cake, piece bowl semua. Macam ni lah. Okey, nanti saya akan celup balik. Silap nipis-nipis lah. Agak-agak special sikit lah. Okey, ini adalah isi daging dan ini adalah perut dia. Okey, campur pun tak apa. Saya potong ni fish cake ni, raw. Nanti saya celup benda ni. Okey, simpan semua, celup dengan kuotiao sekali. Saya celupkan, potong iris lah, biar dia nampak cantik sikit.
Okey. Apa saya nak beritahu tadi, saya juga gunakan kacang tanah ni. Okey. Dan kita tumbuk. Tumbuk jangan agak-agak lah, tak payah nak hancur sangat. Okey, saya akan celupkan semua bahan-bahan di sini lah. Ni akar daun sup tadi saya masukkan dekat dia punya stok daging semalam. Okey, masukkan situ tak apa. Yang ni biarkan dia punya kuah. Sekarang ni saya cuma nak celup. Okey, saya celupkan daging dengan isi daging ni lah. Celupkan aja tak apa. Benda ni dah masak, kita cuma nak nak panaskan dia aja. Okey, kejap je, tak payah lama. So benda dah masak dah. Bagi hilangkan dia punya dekat peti sejuk tu kat sini. Okey, seterusnya kita masakkan dengan fishball ni. Rebus macam buat tofu. Rebus bagi dia lembut. Nanti kita hias kotiau lah. Akhir sekali ada kangkung, lepas kangkung baru kotiau lah. Okey, kita celup. Dah hijau tu masak lah dia. Benda yang celup semua dah siap. Okay. Sekarang kita cuma nak mie ya. Bawah ke sana. Sekarang kita akan celup mie pula. Kotiau bukan mie. Okay. Masuk. Simple je. Dah, tak payah lama sangat. Nanti dengan kuah dia pun dia akan masak nanti. Okey, sama je. Masuk. Benda simple. Tak payah ni sangat lama, nanti dia terlampau lembik. Okey. Okey, sekarang kita nak menghias dia. Ni semua dah siap, Okey. Okey, adik sahabat, seterusnya kita akan menghias dia, okey. Kita letak daging dengan perut lah. Kita buat tak apa, nak banyak macam mana pun terpulang pada kita. Okey. Okey. Perut dengan isi daging lah. Daging ni lembut sebab kita dah masak pakai semalam tu. Periuk angin. Biasanya dekat di Melaya dia pakai kangkung lah, dia tak gunakan daun sayur sawi lah, kangkung. Okey, seterusnya saya letakkan ni lah fish cake. Fishball. Okey, kita bagi sama rata lah. Okey. Agak banyak aksesori sebab kita yang buat. Tak apa. Kepuasan dan kenikmatan dia tu yang penting. Okey. Campur. Kalau nak lagi kita campur lah.
Okey, seterusnya kita masukkan toge. Toge, okey. Toge. Okey. Okey. Dua sup dengan ni dikemudiankan lah. Lepas kita jirus dia dengan sup. Okey. Saya akan ambil dia punya kuah dia yang saya rebus malam. Okey. Simple dan mudah. Kita tuangkan kuah dia. Ini adalah kuah sapi yang kita rebus semalam. Cukup simple. Masak panas-panas, kita makan waktu sejuk. Memang inilah. Okey. Sekejap, ada lagi. Okey. Lepas tu kita masukkan sup lah. Okey, sup. Agak rumit, tapi kepuasan satu-satu makanan tu kena ada. Okey. Lepas tu ni kacang yang saya tumbuk tadi, kita masukkan kacang sini. Masukkan kacang. Kalau cili ada, kita pakai cili, sebab kita batuk, kita tak pakai cili lah. Okey, ini adalah minyak bawang. Jangan lupa minyak bawang. Okey. Okey, inilah resipi saya, mi celup ataupun kuotiao sup sapi dah siap. Cukup simple sarapan pagi. Kalau ada cili lagi dia sedap. Memandang kita tak boleh makan cili, kita terpaksa guna bawang pula, limau ni ya, limau kasturi tu je. Kalau ada kecap, kita buat sambal dia, kecap campur dengan dengan cili, lagi dia sedap. Okey. Inilah hasil dia. Okay, kalau boleh kita buat stok cili macam ni lah. Tapi itulah saya dah kata beritahu tadi, kita batuk, so kita tak makan lah ni cili. Dan saya lupa lagi, bawang goreng lupa nak bagi. Bawang goreng. Okay. Tu simple, dah siap dah. Okay, saya kata. Asas saya mi celup nyak ya. Walaupun mungkin tak sama, tapi rasa dia masih ada lah. Mungkin disebab saya menggunakan rempah semalam tu lah, rempah mi celup. Saya rasa mungkin ada, tapi tak pernah jumpa lah. Tapi kalau saya kat Kelantan dulu, memang cepah lah jual tu dekat pasal Siti Tijah. Memang banyak lah benda-benda macam ni untuk buat mi.
sarapan pagi tu. Ni pun sama kan, ni pun mi kucing. Semua sama anda buat. Dia bisa orang nyuang yang pun namanya. Bukan lemak, utai ke nak. Yang lemak campur nak. Kau boleh sebut tu bahasa Kelantan. Yang mana campur nak? Uratnya. Urat. Okey, Majid. Sahabat, setakat ini saja konten daripada saya. Apa nama? Memasak sarapan pagi. Okey, jangan lupa like, comment, share, and subscribe apa yang nak channel. Okey, bye.